Ini antara lauk legend yang Kak Yang belajar masak daripada arwah mak. Kali ni Kak Yang masak betul-betul ikut cara mak masak. Lauk ni memang boleh bertambah nasi. Masam, manis, pedas, cukup semua rasa. Kak Yang masak ikut cara lama, autentik, tak ubah banyak pun. Guna ikan tenggiri, tumis bahan-bahan ni. Mak kata kena ada cili hijau, kena ada bawang kecil-kecil, masuk cuka, masuk air, perasakan betul-betul. Kak Yang masukkan sikit Ajinomoto dalam masakan ni. Tapi hasil dia, rasa dia lebih seimbang. Rasa cuka, ikan, bawang, semua naik. Dulu Kak Yang was-was nak guna Ajinomoto. Rupanya Ajinomoto diperbuat daripada bahan semula jadi. Macam ubi kayu dan tebu melalui proses penapaian semula jadi. Macam kita buat tapai atau kicap, yang paling best bila kita guna Ajinomoto, kita boleh kurangkan pengambilan garam. Tak perlu banyak garam, tapi masakan tetap sedap. Rasa sedap datang dari sumber semula jadi.